KLCC. Menara berkembar Petronas ini dikatakan terdapat satu tingkat di mana ia dikosongkan sehingga kini dan tidak ada nombor untuk ditekan pada tingkat ini kerana tidak ada sesiapa yang dibenarkan pergi ke tingkat ini. Menurut cerita, tingkat ini terpaksa dikosongkan kerana terdapat banyak gangguan mistik. Selain itu, terdapat banyak peristiwa seram berlaku di sini. Antaranya ialah seorang bekas pegawai keselamatan bernama Iswandi di mana beliau perlu meronda ke setiap sudut bangunan itu pada waktu malam. Waktu itu dia perlu menaiki lift untuk meronda ke tingkat lain. Sebaik sahaja melangkah ke dalam lift, terdapat bau wangi seolah-olah ada orang yang telah menaiki lift ini dan meninggalkan bau wangi. Namun ketika itu jam menunjukkan 1 pagi dan bererti lift itu sudah pun dikosongkan untuk beberapa jam. Setelah sampai di suatu tingkat, beliau pun melaksanakan kerjanya dan memasuki semula ke dalam lift. Sewaktu pintu sedang ditutup, beliau ternampak perempuan berambut panjang sedang pandang ke bawah. Namun dia tidak mengendahkannya dan terus menghabiskan rondaannya secepat mungkin. Terdapat lagi kisah seram di mana seorang pekerja wanita HR department yang selalu berada di situ sehingga lewat malam. Dikatakan beliau pernah ternampak Cik Ponti sedang tercegat di luar tingkap sedang melihatnya bekerja. Peristiwa ini berlaku pada tingkat 14 bangunan kedua KLCC. Terdapat banyak lagi kisah seram pada bangunan ini, namun itu sahaja yang admin mampu ceritakan. Dari kelima-lima tempat ini, bagi admin, pusat memandu di Selangor itu merupakan tempat paling seram kerana 2 orang telah hilang dan semuanya dirakam dengan jelas. Komen pendapat korang cerita mana paling seram dan sekiranya terdapat tambahan cerita daripada kelima-lima tempat di atas, boleh tinggalkan cerita itu di ruang komen. Itu sahaja video pada hari ini.